Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Kini anda sedang menonton Berambih Bintang Kecil 2025 episod 2. Saya Haziq Fadullah, pengacara anda. Ini merupakan episod kedua. Jadi untuk anda yang pertama kali menyaksikan kami, Berambih Bintang Kecil akan memaparkan perjalanan di sebalik tabir peserta Kemuncak Bintang Kecil 2025. Apa aktiviti hari ini? Sebelum tu kan, saya nak terangkan sedikitlah. Sekarang ni kita berada di Kompleks Satria Pertiwi yang merupakan ikon terbaharu di Sarawak. Ianya merupakan juga pusat pentadbiran untuk wilayah Sarawak. Baiklah, sekarang ni kan saya nak bawa anda semua untuk kita menyambut adik-adik kita di lapangan terbang antarabangsa Kuching. Nak ikut tak? Jom kita sambut peserta Kemuncak Bintang Kecil 2025. Mana van saya? Itu dia, van saya. Sekarang ni saya berada di lapangan terbang antarabangsa Kuching untuk menantikan ketibaan peserta Kemuncak Bintang Kecil 2025. Katanya akan tiba tak lama lagi, jadi ayolah sama-sama kita tunggu peserta Kemuncak Bintang Kecil 2025. Sebelum tibanya peserta Kemuncak Bintang Kecil 2025, kita tanya dahulu soalan kepada individu yang penting di penganjuran Kemuncak Bintang Kecil 2025, Puan Norjihan Yahya, Timbalan Pengarah Penyiaran Sarawak. Baiklah, kita nak tanyakan bagaimana persediaan RTM Sarawak menerima adik-adik kita ni. Silakan. Okey, persiapan untuk Bintang Kecil atau Kemuncak Bintang Kecil 2025 kita dah susun dengan rapi. So, ketibaan peserta bermula daripada 12 hari bulan hingga 14 hari bulan. So, kita dah susun semua jadual, termasuk kita pergi ada berambih ataupun maksudnya pergi ke Borneo Cultural Museum, dan juga ada sesi berambih di mana kita nak mencungkil bakat adik-adik ini untuk pengacaraan. Dan sehingga ke 20 hari bulan, pelbagai program dan aktiviti kita sudah susun, dan kita harap kesemua adik-adik ini bersedia dan teruja mengikuti kita punya program untuk kali ini. Betul tu, cukup padat. Tapi mengapa penganjuran Bintang Kecil ini sangat penting, Puan? Saya rasa yang sangat penting sebab kita nak mencungkil bakat-bakat baru kanak-kanak, di mana generasi ini yang akan menjadi generasi yang akan datang yang mempelopori kita punya industri kreatif tanah air. Betul, itu semestinya. Baiklah, harapan Puan sendirilah terhadap penganjuran Kemuncak Bintang Kecil 2025. Bagaimana? Saya berharap supaya program Bintang Kecil ini diteruskan dan kita mendapat kerjasama daripada rakan-rakan strategik, terutamanya kerajaan negeri dan juga rakan-rakan strategik yang lain dalam menjayakan Bintang Kecil dari masa ke semasa tahun-tahun yang akan datang. InsyaAllah. Baiklah, ayuh sama-sama kita nantikan peserta Kemuncak Bintang Kecil 2025. Seramai 11 peserta terpilih pada kali ini iaitu Cinta Suci dari Johor, Merisha Naila dari Melaka, Putri Azalia dari Kedah, Megat Muhammad Khalif dari Terengganu, Melissa Rose dari Pulau Pinang, Tai Imran dari Selangor, Kelvin Ipoy dari Sarawak, Alisha Sharif dari Sarawak, Nurul Hafizah dari Sabah. Termasuklah 2 peserta antarabangsa iaitu Ahmad Dasuki dari negara Brunei Darussalam dan Claudi Kaila dari negara Republik Indonesia. Kemuncak Bintang Kecil 2025. Setelah mereka tiba di RTM Kuching, sesi pertama ialah sesi taklimat dan juga sesi suai kenal.
Ada di antara mereka yang telah mengenali antara satu sama lain disebabkan oleh zon yang sama, dan ada juga antara peserta tahun ini pernah menyertai bintang kecil pada tahun-tahun sebelumnya. Sekarang ni kita bersama dengan salah seorang individu yang bertanggungjawab di sebalik tabir Kemuncak Bintang Kecil 2025, Ketua Urusetia Encik Jeffrey Jack. Kita nak tanyakan sedikitlah soalan Ya, apa pengisian yang telah dilakukan, yang telah dibuat untuk adik-adik kita? Adik kita. Okey, setakat ni kita dah melalui sesi talimat buat peserta-peserta Kemuncak Bintang Kecil 2025. Dan biasalah kalau sesi talimat tu adalah benda do's and don'ts yang diorang kena tahu kan. Dan apa yang rules yang diorang kena patuhi sepanjang berada di program Kemuncak Bintang Kecil 2025 ni lah. Sebab ianya melibatkan markah peserta tu sendiri juga. Maknanya disiplin tu pun diutamakan juga dalam pertandingan ni. Dan dengan ceritanya ada apa tu untuk penyiaran Broadcast Village? Ada Broadcast Village juga. Jadi mereka ni yang saya tahu lah, mereka akan dibawa ke unit berita, lepas tu mungkin akan dibawa ke unit radio juga. Adalah pendedahan broadcasting lah, orang kata lah, penyiaran macam mungkin didedahkan dengan cara membaca berita macam mana ke kan, ataupun jadi stand up ke. Betul, bukan jadi sekadar DJ penyanyi. radio ke, bukan sekadar penyanyi je. Jadi maknanya kira macam ilmu yang diorang dapat daripada RTM jugalah. Kita nak tahu jugalah harapan daripada Ketua Urusetia sendiri bagaimana untuk peserta Kemuncak Bintang Kecil 2025. Silakan. Kalau kita tengok senarai nama yang dipilih, ada setengah peserta ni yang daripada tahun lepas, dan agak memberi cabaran jugalah kepada peserta-peserta lain yang masih lagi baru pertama kali join pertandingan. Jadi I wish them all the best lah. Saya mudah-mudahan mereka memberikan persembahan yang sangat baik pada malam tu, dengan sambil tu jaga jugalah kesihatan supaya tahap keyakinan diri bila perform nanti tu baik. Jangan lupa saksikan Kemuncak Bintang Kecil 2025. Sesi seterusnya bersama para peserta Kemuncak Bintang Kecil 2025, sesi key checking. Satu sesi yang sangat penting bagi mencari kesesuaian nada para peserta sebelum mereka mempersembahkan nyanyian mereka pada malam kemuncak. Sesi ini juga dikendalikan oleh pemuzik profesional yang akan bersama mengiringi persembahan para peserta kita. Disebabkan penerbangan yang berbeza, peserta antarabangsa Kemuncak Bintang Kecil 2025 dari Republik Indonesia, Claudi Kaila, tiba lewat di Kuching, Sarawak. Namun tetap disambut meriah oleh peserta-peserta yang lain yang tak sabar menantikan rakan mereka dari Republik Indonesia yang pastinya akan memberi saingan sengit di pentas Kemuncak Bintang Kecil 2025. Begitulah dia perjalanan adik-adik kita sepanjang episod 2 Berambih Bintang Kecil 2025. Jadi esok akan ada banyak lagi aktiviti yang akan mereka lakukan. Kita bagi peluang, bagi ruang untuk mereka berehat dulu malam ini. Apakah aktiviti yang akan dilakukan esok? Dengar ceritanya akan masuk ke kelas, tapi bukan kelas menyanyi. Kelas apakah itu? Pastikan anda terus bersama dengan Berambih Bintang Kecil 2025. Saya Haziq Fadullah. Jaga diri, jaga hati. Assalamualaikum.